Penasihat Ekonomi PMO gesa rakyat berbelanja cara berhemah. Wassalamualaikum dan salam sejahtera kepada kaum semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku rasa dia perlu nasihat kerajaan juga supaya bijak berbelanja. Okey, lagi-lagi menggunakan duit rakyat. Okey. Penat lah dengar kan pasal potensi-potensi. Tetapi negara setakat itu begitu je. Kan? Macam tak ada benda je. Mungkin ada orang yang menidakkan, orang kata boleh memberi bukti ataupun komen saja ruangan komen di bawah sekiranya tidak setuju dengan kenyataan aku itu. Jom kita baca paparan ini. Okey, pakar ekonomi di Pejabat Perdana Menteri mengesyorkan rakyat mengamalkan tabiat penggunaan yang lebih bertanggungjawab ketika konflik di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap krisis ekonomi global memasuki hari ke-100 hari ini. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan PMO, Nur Hisham Hussein menjelaskan kerajaan tidak menggesa perubahan gaya hidup secara drastik, sebaliknya menggalakkan penyesuaian yang lebih praktikal. Kerajaan tidak meminta rakyat berhenti membatalkan perancangan percutian ataupun mengelakkan sepenuhnya penggunaan produk plastik. Sebaliknya, mesejnya ialah supaya kita lebih berhemah dan bertanggungjawab dalam cara kita menggunakan serta memanfaatkan sumber, kata Nur Hisham kepada Malaysia Kini ketika ditanya mengenai nasihat Putrajaya tentang langkah perlu diambil oleh orang ramai menghadapi krisis yang semakin hampir itu. Menegaskan Malaysia pernah mengharungi pelbagai cabaran global sebelum ini. Dia berkata negara berada pada kedudukan paling kukuh apabila kerajaan, perniagaan dan rakyat bertindak balas secara tenang, bertanggungjawab dan bersama-sama. Matlamatnya bukan perubahan gaya hidup secara drastik tetapi penggunaan yang lebih bijak dan bertanggungjawab. Maka penyesuaian kecil yang dibuat oleh jutaan isi rumah secara kolektif boleh mengukuhkan daya tahan Malaysia ketika berdepan ketidaktentuan global. Bulan lalu Nur Hisham melahirkan kebimbangan bahawa orang ramai tidak memberi respon yang cukup serius terhadap krisis ekonomi yang bakal berlaku susulan konflik di Asia Barat sambil membandingkan keadaan semasa dengan situasi Malaysia sebelum pandemik COVID-19 melanda. Antara lain, dia memberi amaran bekalan minyak tempatan mungkin tidak kembali normal sehingga lewat tahun ini atau bahkan 2027 walaupun perang itu berakhir dalam masa terdekat. Dia juga mengingatkan kadar pekerjaan boleh terjejas sekiranya pengeluar terpaksa menghentikan operasi apabila bekalan bahan mentah mereka habis. Bagaimanapun, beberapa pakar memberitahu Malaysia Kini bahawa reaksi orang ramai sebahagiannya berpunca daripada kerajaan menyampaikan mesej mengenai krisis tersebut dengan ada yang menegaskan wujudnya isyarat bercampur-campur mengenai keadaan sebenar. Tidak perlu pembelian panik. Dalam jawapannya kepada Malaysia Kini, Nur Hisham menegaskan walaupun gangguan tertentu dalam rantaian bekalan global boleh menjejaskan kos bahan berasaskan petroleum dan barangan import dari semasa ke semasa, tiada keperluan untuk mengubah gaya hidup secara ekstrim atau melakukan pembelian panik. Katanya isi rumah boleh meneruskan rutin harian sambil membuat penyesuaian pragmatik bagi mengukuhkan daya tahan kewangan serta mengurangkan pendedahan kepada gangguan harga atau bekalan yang berlaku secara mengejut. Antara amalan praktikal yang disarankan ialah membeli berdasarkan keperluan sebenar sambil mengelakkan pembelian berlebihan atau penyimpanan stok yang tidak perlu. Dia juga menasihatkan supaya mengurangkan pembaziran khususnya makanan. So aku tak nak baca lebih-lebih. Apa kata korang? Korang sebagai rakyat Malaysia sendiri yang menghadapi pengalaman mengharumi kehidupan dengan had gaji yang bukannya seperti mereka pakar-pakar ekonomi itu, ataupun mungkin bukan seperti pakar-pakar ataupun pihak atasan sekalipun, yang pandai berkata-kata tetapi tidak pandai bijak untuk menguruskan. Ya ke? Kata korang macam mana pula? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.